ya. Sarawak baru lepas PRN ke-12. Yeah. That means Sabah more advanced than Sarawak in term of politik. Okay. Sebab 5 tahun kita mendului 5 kali pilihan raya mendului. Dan sedangkan persekutuan baru lepas PRU ke-15. Bermakna orang-orang Sabah ini memang hebat. Dia suka main politik dan suka tukar parti politik. Jadi kalau mau master in politik, datang ke Sabah. Orang Sabah pintar berpolitik. Isu soal Sabah kadang-kadang dicakap sebagai kingmaker, kadang-kadang sebagai pelengkap. Ianya sebenarnya sentiasa bermain dalam mostly dalam keadaan pilihan raya negeri ataupun pilihan raya persekutuan. Dan ini berlaku, banyak kali berlaku, dan kadang-kadang saya juga sebetulnya ada malu sedikit dengan pendekatan pemimpin-pemimpin Sabah ni. Sebab kita tengok lepas PRU 15 yang lalu ni, di mana beberapa ahli Parlimen Sabah telah berjumpa dengan pemimpin PN untuk memberi sokongan, termasuk yang amat berhormat Ketua Menteri kita lah sekarang. Lepas itu buat U-turn, menyokong pula PH. So, kadang-kadang perkara sebegini sebetulnya, that's why orang tengok kita sebagai pelengkap, sebab kita tidak ada prinsipal.